Hai kakak. Adik, mana? Di sini. Ha, apa dia? Ha. Hai. Ni Didi nak tanya ni. Pernah pasang bendera tak? Tak pernah. Ha, pernah. Noah pernah? Apalah Noah ni? Ha, tak pernah. Tak pernah kan? Okey ni, Didi ada satu set bendera nah. Ni Didi beli kat DIY. Ha. Seorang satu. Ha, okey. Tu dia kakak. Okey. So sekarang ni Daddy nak tengok korang pandai tak pasang bendera sendiri. Ambil je masa masing-masing. Tapi tengok pandai tak pasang bendera. Nah ni kayu. Pegang elok bendera tu. Meh. Okey. Pasang. Oh, pergi mana tau? Macam ni. Okay, pasang tengok. Baik-baik kakak, dia kena kepala orang. Tengok. Jadi tak ajar pandai korang tengok pasang sendiri. Pandai lah Noah baling bol. Okay, kakak dah nak siap pasang. Adik ikat macam mana tu? Dah ikat dah? Ikat kuat tak? Kuat, adik ikat dua kali ya. Adik ikat ribbon? Okey, tak apa. Kakak ikat macam mana? Nanti benda ni masuk dalam kena bawa keluar balik. Ikat elok-elok. Nanti bila korang dah ikat ni, nanti kita pacak macam dia dipasang tu. Nanti dia dipasang tu, nanti kita tengok siapa yang bendera yang tahan lama sampai merdeka ni dia menang. Wow. Ya, kau ni putih pula adik ni. Oh, hitam punya. Tak ada hitam lah. Lah kayu tu memang lah. Kayu tu. Tak, kayu ni dia tak tentu. Ada yang putih, ada hitam. Tapi kuat kan kayu ni. Tengok ikat elok. Tengok dia dipasang tu. Tengok. Kita challenge siapa yang paling bertahan lama. Nanti kalau angin tiup, hujan tiup, tengok. Okey. Mari sini dia tengok. Dia diteliti. Pasang betul tak? Pegang. Tengok. Okey, betul kedudukan dia. Ni. Tunjuk macam mana nak ikat. Tengok. Okey, kedudukan yang betul. Okey. Boleh tak kita pasang salah? Cuba tengok ujung dia. Tak boleh kan? Sebab dia dah jahit ni. So memang ada satu lubang je. So terror. Okey. Budak sekolah rendah pun boleh pasang. Betul. Apa lagi kita kan yang dah matang ni. So nanti kita ikat dekat tembok. Kita tengok kakak punya ke, adik punya ke, dia punya yang paling bertahan. Tengok siapa yang lagi lama. Ikat dah, habis dah. Dah ni competition tau. Siapa yang bertahan lama nanti dia boleh menang hadiah. Hadiah mana lagi tahu, nantilah. Okey dah. iPhone 17 tu dia. Okey dah. Bye bye. See you again. Bye bye. Dia letak gambar tu. Dia letak.